Sirah Nabi, kisah Nabi Muhammad SAW berniaga di Syam, iaitu Damsyik. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya. Beliau juga terkenal sebagai peniaga berjaya dan sangat kaya. Rombongan perniagaan Khadijah akan bertolak ke Syam. Berita ini diketahui Abu Talib, bapa saudara Nabi. Beliau meminta Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Khadijah, baginda akur, dengan cadangan bapa saudaranya. Abu Talib berunding dengan Khadijah tentang upah untuk Nabi Muhammad SAW. Pada kebiasaannya, Khadijah akan memberi upah sebanyak 2 ekor unta. Tetapi Abu Talib meminta agar Nabi Muhammad diberi 4 ekor unta. Khadijah bersetuju dengan permintaan itu. Di dalam perjalanan baginda ke Syam, mereka menempuh padang pasir yang luas dan panas. Mereka melalui Wadi Qura, Madian dan Samud serta daerah-daerah yang lain. Apabila tiba di Syam, baginda bekerja dengan tekun sehingga menarik perhatian Maisarah. Maisarah kagum melihat cara Nabi Muhammad berurus niaga. Baginda sentiasa tersenyum dan bercakap dengan sopan dan jujur. Maisarah adalah salah seorang pembantu lelaki Khadijah yang bersama-sama mengikuti rombongan ini. Baginda telah menggunakan bahasa yang sopan serta mengamalkan sikap bertolak ansur dalam perniagaan. Dengan kejujurannya, ternyata Nabi Muhammad SAW benar-benar mampu memperdagangkan barang-barang Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak berbanding orang lain. Setelah habis berjual beli, mereka pulang semula ke Mekah. Maisarah meminta Nabi Muhammad SAW supaya pergi berjumpa Khadijah untuk menceritakan pengalaman semasa berniaga di Syam serta memberi hadiah kepada beliau. Oleh kerana terlalu tertarik dengan pribadi Nabi Muhammad, Khadijah ingin menjadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, Khadijah menghantar wakil untuk menyampaikan hasrat hati beliau. Akhirnya, berkahwinlah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW.